Assalamualaikum. Ini kita nak buat udang goreng telur untuk demo tak saji deh. Cara yo ke mula-mula tubuh minyak. Lepas tu buah putih dengan lada pia deh, lada pedas deh. Lepas tu tumis wi masak dulu dah. Bawel lada tu masak dulu dah. Bawa masak dah ke itu buah udang masuk deh. Udang ni suka hati anak buah deh. Lepas tu goreng udang tu masak sikit deh. Masak kadar ni boleh dah ni. Lepas tu kita buah telur deh. Ni kita pakai 2 teh ataupun nak pakai 3 teh tak apa deh. Lepas tu kita goreng wi telur tu masak dah. Goreng wi kering. Kalau tak kering tak jadi. Kena wi kering dah. Apa yo nak share bagi kau saya boleh menu ni dah. Lepas tu kita bersakar sudu, cicak sudu. Lepas tu cicak potong dah, sop potong. Agak merah dah. Ni kita saya bakar ji dah. Tu dah bawel sikit tu goreng. Goreng wi dah bawel tu masak ataupun goreng wi kakah tu rata molek dah. Agak tu boleh dah ke saya kecak tengok dah. Kalau rasa cukup dah ke, tanggup berpinggir deh. Piak kena menu ni boleh tekan like, tekan hocai deh. Ni sudah dah. Udah goreng telur. Boleh dah terah.